Bicara itu laksana mata pisau. Andai tersalah hayun, luka itu kekal. Runtuhkah air muka? Mari kita saksikan. Sekecil burung kedidi, Adinda terbang ke hati kekanda, mengharapkan cinta yang menggunung. Weh, Teja, Melo, ambil balik buku kau ni. Kau tahu tak, puas aku selongkar isi bilik. Rupanya tersumbat di sebelah bawah katil. Kau lah ni. Waktu bagi pinjam hari tu, kau tak bagi tahu aku cara jaga buku ni dengan betul. Nah, ambil balik. Astaghfirullahaladzim. Awang, sungguh gembira kedatangan anda. Laksana ribut yang meruntungkan keinginan petang. Benar saja. Betul banget semangat saya mendengar segeran awang. Sangka saya musuh mana yang menyerang halaman rumah kita? Awang, mari kita renung sejenak. Manakah kedudukan dengan perkataan seorang rasul yang beradab? Anda tadi datang untuk membelakang buku. Tapi mengejar kami dengan panggilan Weh. Malah mencampur buku begitu saja. Seolah-olah kami tiada maruah. Cuba bayangkan, anda orang kampung di sana nampak tindakan anda tadi, fikir apa? Fikir runtuhnya air muka kita. Salah dah marah kami awak. Aduhai, ampunkan saya Teja. Lidah saya tadi telah dikuasai oleh rasa gopoh. Akal saya pula ditewaskan oleh rasa amarah yang berbuku kerana urusan kerja saya tadi. Assalamualaikum. Wahai sahabatku yang budiman. Sudilah kiranya menerima kembali buku pinjaman ini dengan kemaafan yang setinggi gunung. Saya mengaku saya kilaf sebentar tadi. Waalaikumsalam awak. Anda begitu bicaranya, barulah sejuk darah yang mengalir. Air muka yang tersalah tadi pun sudah jernih. Saya terima ya permulaan buku ini dengan hati yang lapang. Awak, marilah kita berbual di dalam. Ada Melo di sana. Mari. Awak, mari awak. Hati-hati tangga. Marilah masuk. Awak, Teja. Mari masuk. Duduk. Sebenarnya bahasa. Ayo pasal. Abang betul. Sungguh cermat dan sopan ya dari cakap kamu menggerak buku orang ya. Kagum saya melihat arisan kulit anda. Saya tak lagi laju-laju. Dia jilidnya hancur dicat. Nanti boleh dah saya buang buku tu tepi sungai. Teruskan. Saya suka tengok tu. Wah, sungguhkah Teja? Anda tidak marah? Benar, saya memang mahu menguji ketahanan jilid buku ini. Bagus sungguh buatannya ya. Aduh. Mari sini buku ni. Mengapakah kau ni laksana orang yang sengaja buat-buat kabar? Belum. Teja tu bukannya memberi restu, tetapi sebaliknya dia sedang menjadi anda dengan sindiran yang tajam. Dari situ. Sindiran? Bukankah baik katanya menyuruh saya meneruskan? Benar kata awak tu betul. Anda ni sudah bertindak tanpa izin.
Itu sudah dikira sebagai pandangan. Wow! Pada membeleknya guna dengan gopoh. Saya menggunakan bahasa terbalik bukan membenci, tetapi untuk mendapat kesilapan kamu tadi. Saya menggunakan bahasa terbalik. Anda kata saya marah didik kamu, pasalkan anda tidak tebal muka menanggung air yang sangat berat. Maafkan saya, Teja. Saya seorang yang lurus, tidak mampu menyelami lubuk maksud yang tersirat. Sebalik bicara anda, saya berjanji saya akan lebih menjaga kelakuan dan lisan saya. Baguslah begitu, Belur. Jangan pula perkara ini anda bawa ke telaga atau ke pasar untuk dijadikan buah mulut orang kampung. Mulut itu perlu dijaga. Jangan suka menyebar cerita yang bukan. Ingat ya, Teja. Ingat juga tau. Benar tak? Menjaga lisan dan keburukan sahabat juga adalah sebahagian daripada kesempatan bahasa yang paling penting. Lidah yang tajam boleh memotongkan tali selera kita. Hari ini, buku yang digunakan bukan sekadar membawa pulang bahan bacaan, tetapi membawa pulang mutiara adab yang hampir hilang dari dada saya. Benar, Belur. Kini saya faham akan hakikat peribahasa lama, iaitu kerana mulut sangat binasa, kerana mulut badan binasa. Jikalau lisan tidak dipagari, kesantunan diri sendiri yang akan menuai padam. Alhamdulillah, sebagai penjaga utusan kasih adalah kita, apa kata kita titipkan seutas patut? Saya mula dulu. Jika saya memulakan patut saya. Silakan awak, silakan. Silakan. Pucuk paku tumbuh di payah, mulai diisi di dalam batin. Santun bahasa budaya kaya, sopan dijaga, adab tak terjadi. Menarik. Hebat je awak. Saya balas. Pohon jati tumbuh sekata, tempat bersandaran si anak dara. Indah budi mutiara kata, semaikan kesantunan di mana berada. Hebat Belur, hebat. Selamatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Baiklah, sebagai kesimpulan, melalui video lakonan ini, kumpulan kami telah berjaya menakut dan mengaplikasikan 6 elemen utama kesantunan bahasa dalam sistem bahasa Melayu tradisional. Kami memaparkan bagaimana bahasa sabaan dan pengurusan air muka berfungsi sebagai instrumen penting untuk memelihara harga diri serta mengelakkan konflik sosial dalam interaksi seharian. Selain itu, penggunaan bahasa terbalik dan bahasa kiasan seperti panjang tangan dan pekak badak menunjukkan kebijaksanaan masyarakat terdahulu dalam menegur kesilapan rakan secara halus dan berlapik. Ditambah pula dengan keindahan peribahasa dan pantun. Elemen-elemen ini bertindak sebagai benteng utama dalam menolak virus kebiadaban dan mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat. Pemanfaatan elemen digital dan kecerdasan buatan AI di dalam video ini memberi kami impak pembelajaran bermakna. Ia membuktikan bahawa dalam mengejar modernisasi, teknologi seharusnya dijadikan medium kreatif
untuk memelihara dan mengangkat semula warisan kesantunan bahasa sama ada di dunia nyata maupun di alam cyber. Sekian, terima kasih.